Ramai yang masih keliru menyangka dealer public gold ini sama seperti ejen-ejen lain. Kerjanya cuma cari pelanggan, jual produk dan dapat komisen. Bila syarikat tutup, semuanya hilang begitu sahaja. Hakikatnya sistem public gold sangat berbeza. Dealer bukan ejen, tetapi pemilik bisnes. Sebab itu mereka digelar Public Gold Business Owner atau PGBO. Setiap penyimpan emas yang berdaftar di bawah seorang dealer adalah pelanggan tetap milik dealer tersebut selamanya. Ia bukan sistem sementara dan yang paling menarik, bila dealer meninggal dunia, bisnes ini boleh diwariskan kepada ahli keluarga. Inilah keunikan yang menjadikan dealer public gold berbeza. Hubungan dengan pelanggan bukan sekadar urusan jual beli, tetapi hubungan seumur hidup. Dealer bertanggungjawab membimbing, mendidik dan memastikan setiap penyimpan emas faham apa yang mereka buat. Dari hari pertama membeli sampai bila-bila. Bisnes public gold bukan sekadar tentang duit, tetapi tentang membina warisan. Warisan ilmu, warisan tabiat baik dan warisan kekayaan yang boleh ditinggalkan kepada keluarga. Inilah sebabnya dealer public gold bukan ejen sementara, tetapi pemilik bisnes sebenar. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas atau ingin mencana pendapatan bersama public gold, anda boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.